Penambangan Air Tawar Setiawan. WCE arah utara menuju ke Cakak Jering, ke Ulu Konsol campsite. Baru sampai jam 2 lebih di Ulu Konsol. Ini kereta banji kita. Nampaknya tenang dalam kebun durian. Ada anak sungai. Menikmati alam dulu ya. Ya. Ini ada sungai ya, ada pondok. Belakang tu tempat kita. Itu ada orang yang belum balik lagi, ada pondok ya. Ada dewan makan, ada tandas. Yalah, ada surau ya. Greenstone Campsite. Ada lain dah. Ada lain dah. Ni. Tuan site daripada Johor ataupun Jakarta. Dibawa oleh Abang G. Abang G kita ke sini. Dia punya tapak memang cantik betul tepi sungai. Petang ni kita berkubang ya. Tapi tak boleh lah mandi telanjang. Dulu set kita mandi telanjang. Tak boleh mandi telanjang ya. Sensor. Roger aja. Saya pam pasang kemah ya. Grup kita ni. Kemah tengah pasang ya. Ini reunion Otai Red Lamp. Daripada Jakarta ada. Banyak jauh ni mari tu. Ni. Daun luar. Proses pemasan tilam ya. Tilam angin supaya selesa sikit. Kalau tidak kan nanti kita tidur atas batu tak boleh selesa ya. Jadi ini kita buat 2 tilam angin. Zo kata datang ke tak tahu ni? Zo. Ya. Dia dekat je kan? Ipoh kan? Pukul 4 petang ya. Dapur-dapur dah dikeluarkan. Barang-barang untuk masak pun dah dikeluarkan. Dah standby. Lepas semayang tu kita dah mula nak masak-masak untuk malam dah. Jadi inilah kita masak ringkas-ringkas je lah. Tidak masak heavy-heavy. Sebab kalau nak heavy esok kita singgah di restoran mana-mana kita makan je lah ya. Kita di tempat sini nak bersantai-santai menikmati alam je. So, ada pondok ya, ada sungai tepi. Itu kata betul tepi sungai ya. Lagi. Itu je. Dia punya apa kawan ayak tu. Kita cuba pakai periuk nasi ni ya, rice cooker. Pakai power bank ni. Tengok macam mana berjaya tak. Masa mula-mula tadi 7.4. Chef belah sana dah mula masak. Chef belah sini pun dah mula masak ya. Kita goreng dulu udang ya. Udang kita goreng dulu. Itu tua chef tengah masak. Mana ni menu kita ada udang ya. Ini boleh memancing ya. Tak tahu dah dapat ikan tak. Buat mancing ada. Sungai ni memang cantik, nak mandi pun boleh. Ada pondok dia. Ini pemandangan kita punya campsite ya. Betul-betul di sebelah anak sungai. Di sebelah sana ada jalan ya. Mana ada perkampungan lagi. Kemungkinan ada di seberang sana.
Ni kemah grup kami. Ada chef tengah masak-masak lah. Kereta parking semua sini. Ya. Lambat mula. Lambat dah dapat ikan. Dapat ikan tengah jadi dah kan. Oh, dia goreng-goreng. Ali datang lagi ya. Ni Cik Zo daripada Ipoh datang. Geng-geng camping. Okey, squad ya. Okey, squad. Okey, alright. Ni Cik Zo datang tengok menu. Kak Azam kau baca. Apa? Salam. Oh. Tadi air tak kuat ya? Kepala air. Air di nasib baik tak sempat mandi ya. Kepala air turun ya. Kepala air turun. Hujan di hulu ya. Jadi aktiviti memancing pun tak dapat dijalankan. Air turun dengan lebat dan program ni kita nak mandi. Sungai pun tak boleh. Air laju ya. Tapi tidak sangat membahayakan lah. Tapi air agak laju lah daripada tadi. Yang tenang sekarang dah jadi laju ya. Pada air ya. Kemah untuk ahli yang baru sampai lewat tadi ya. Cik Zo kita daripada Ipoh berdua ya. Tapi kita punya tebing tinggi lah. Ini nampak ya. Tempat kita berkemah tu tebing yang tinggi. Dan dalam 3 meter ya. Daripada tebing sungai. Kalau air naik pun tak sampai lah. Jadi selamat lah. Jadi selamat dia. Kalau ada kepala air pun selamat. Persediaan untuk makan malam ya. Grup camping ni. Jemput Cik Zo. Tuan Syed, main-main buat kursi. Inilah makan malam kita malam ni. Cara potluck je. Cikgu, apa lagi cikgu? Macam-macam menu ya. Madu. Buang-buang madu tu, malu buang tu. Oh, ini dah macam kedai kopi. Siap. Tinggal lagi. Kalau kita tahu, ini dulu boleh dia. Kalau sana, kalau kita tahu. Dia lagi dia buatlah video dia. Mulalah. Habis awak tak ada pencen. Mika ada pencen. Itulah. Buat video je lah. Lampu baru nyala ya. Nampak macam mana nampaknya ada. Itu dah sandar semua ya. Dah kena nasi ya. Tuan Syed, okey Tuan Syed. Tuan Syed and family. Inilah kemah-kemah kami di apa? Greenstone campsite. Hulu Kos. Malam ya, maghrib ya. Lepas kita selesai makan tadi, kita dah solat maghrib. Ada yang boleh jamak. Kita masak kopi ya. Kopi khas daripada Sumatera. Memang kaumnya. Ini dia ya. Memang baiknya. Jadi lawan dia ada biskut biskut plain ada roti ada. Kanan tadi semua ada lagi. Jadi mana yang minat. Inilah suasana malam ya. Memang kita di Greenstone di apa nama Hulu Ponso saya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 buah kereta ya, geng kali ni ya. Dan masing-masing pasang kemah ada yang tidur dalam kereta juga lah.
Jom. Ambil gambar tu. Ya. Tu. Tunjuk kat dia apa? Tu dia. Diorang tak nak makan. Kita buat sup. Diorang tak nak makan. Diorang tak biar awak. Dia awak pendapat dia. Ambil awak pendapat. Itu jadi apa saya buat. Saya beli bluebird mati. Masuk dalam Facebook. Hari ni beli bluebird mati. Nak buat sup pada mau mati. Okey lagi. Memang terus boleh apa semua buat tu. Saya makan. Yang lain tu sedap. Jadi dia orang datang ke rumah. Tapi dia diam je lah, tak cakap lah itu juga. Makan. Maksudlah yang selalu datang. Macam-macam menu ya. Madu. Buang madu tu, malu buang. Oh, ini dah macam kedai kopi. Ya. Selamat pagi. Greenstone Campsite. Kuala Kangsar, Ulu Konsor ya. Sambil yang ada masak-masak sarapan lagi pagi ni. Mana yang dah masak tu. Okey. Kita ada mi udang Penang, Holiau. Isi ikan ni. Dan kopi O pagi ni sarapan pagi kita. Ada kawan-kawan yang masih memancing. Ada juga yang sambung tidur ya. Ini tempat tandas ataupun basuh-basuh lah. Di campsite ini. Dan di sini ada dapur lah. Mana kita boleh menggunakan fasiliti dia, dapur dan sebagainya. Jadi hari ni kita punya chef daripada Answer Camper ni masak di sini. Ada tempat makan semua untuk kumpul keluarga. Dan hari ni ada mihun goreng, nasi goreng dan mi goreng lah. Untuk kawan-kawan camper kita sarapan pagi ni. Jadi memang selesa lah di sini dengan cuaca yang agak kekampungan ya, perdesaan. Jadi bolehlah datang ke, yang berminat boleh datang ke Greenstone, search saja dalam internet Greenstone Campsite, Ulu Konsor, Kuala Kangsar, Perak. Pagi ni kita sarapan bersama lah. Ada yang buat mihun goreng, ada nasi goreng, ada mi goreng, ada sambal-sambal. Cucuk apa dah? Cucuk ya. Jadi ni ahli-ahli daripada camper Answer Camper Group bersama dia punya chairman dia, ABG kita, Tuan Haji Mat Rozi. Dia punya ni tetamu baru kita, Tuan Syed. Ni ada juga daripada Pak Abu and Group, Abang Zul kita. Ini orang-orang kaki gunung semua ya. Jadi alhamdulillah dah dapat kita sama-sama sarapan pagi hari ini. Semoga hidup kita semua diberkati. Amin 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 ya rabbal alamin. Ini adalah tapak Greenstone Campsite di belah belakang ni. Lebih kurang ada boleh 10 ya, 10 tapak lagi di belakang ni. Tapi ia berada di tepi hutan hutan kebun durian dan juga berhadapan dengan sungai ya. Di depan tu adalah sungai. Tak. Ya. Air sungai di depan. Jadi semua tapak dia amat cantik lah. Jadi selamat datang lah ke Greenstone Campsite Ulu Konsor.